Okey. Nama jalan? Yo dah, yo dah. Teno. Jalan Pasir Masalo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat seorang wanita ditemukan terapung di tebing sungai selepas tersangkut di mata taut milik pemancing di Kampung Gaung Pendek, Kota Baru pagi tadi, 15 November 2024. Mayat wanita dengan keadaan masih berpakaian serta bertudung itu dijumpai kira-kira jam 9 pagi tadi sebaik pemancing terbabit ke lokasi untuk melihat hasil tangkapan. Menurut saksi Syahrul Nazmi Muhammad 37, dia dipanggil rakannya yang juga pemancing terbabit untuk mengikutnya menaiki bot kerana memaklumkan mengenai penemuan mayat. Dia yang ketika itu berada di rumah yang terletak bangkiran sungai berkenaan telah diberitahu oleh rakannya telah menjumpai mayat sebelum memintanya supaya mengikutnya untuk kepastian berhubung penemuan objek itu. Difahamkan sebaik mereka tiba di lokasi meletak taut itu, memang sah objek terapung itu adalah mayat seorang wanita dan keadaannya sudah mula membengkak. Syahrul Nazmi berkata tanpa menyentuh mayat itu, dia terus menghubungi pihak berkuasa untuk memaklumkan penemuan mayat terbabit. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tunjung, Zainal Fitri Husin berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 10.05 pagi dan anggotanya serta polis menaiki bot ke lokasi untuk mengambil mangsa. Sebaik tiba di lokasi, memang benar terdapat mayat seorang wanita tersangkut di mata taut milik pemancing dan terapung dalam sungai. Mayat yang sudah membengkak serta agak berbau itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk proses bedah siasat. Berikut adalah video yang telah dikongsikan di media sosial. Okey. Nama jalan? Yo dah. Teno. Jalan Pasir Masalo. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.